AI, perjalanan eksklusif ke dunia kecerdasan buatan yang mengubah hidup, kerja dan inovasi anda. Dengarkan pakar-pakar teknologi, usahawan terkemuka dan pemimpin industri yang berkongsi pandangan mereka serta peluang AI dalam perniagaan hingga cabaran etika yang harus kita hadapi bersama. Eksplorasi AI mencipta masa depan setiap Jumaat 5.30 petang hanya di Bernama Radio untuk anda. Eksplorasi AI. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan kita kembali waktu ini kita bawakan Eksplorasi AI untuk minggu ini, sebuah program yang pasti membincangkan pelbagai topik menarik berkaitan dengan teknologi, inovasi dan transformasi digital dalam pelbagai sektor. Dan kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang semakin relevan juga dan juga penting dalam era digital, iaitu transformasi perpustakaan dalam dunia digital. Mana perpustakaan hari ini bukan lagi sekadar tempat untuk simpan buku, tapi itulah berevolusi menjadi hub ilmu digital, pusat akses maklumat global dan juga enjin penggerak kepada pembelajaran sepanjang hayat. Betul, okey. Dan kalau kita lihat menerusi transformasi digital perpustakaan Malaysia yang melibatkan pengukuhan teknologi baru untuk memperkayakan perkhidmatan termasuklah penyediaan akses digital dan juga peningkatan amalan membaca. Dan ini dilaksanakan juga melalui usaha seperti inisiatif jalinan digital negara melalui penggunaan aplikasi digital dan juga penganjuran program yang membawa kepada perbincangan teknologi terkini dan juga masa depan perpustakaan. Okey, jadi untuk kita kupas topik pada hari ini menerusi eksplorasi AI, kita nak kongsikan transformasi perpustakaan dalam dunia digital. Kita bersama dengan teknologis Haji Azizi Haji Jantan yang merupakan Ketua Pustakawan Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita sebut berkaitan dengan transformasi perpustakaan dalam dunia digital. Memang keperluan itu perlu ada sekarang ini kan, daripada cara yang mungkin terdahulu dan sekarang ini menggunakan teknologi yang ada. Dan kita nak tahu maksudnya Tuan Haji berkaitan dengan transformasi perpustakaan dalam dunia digital. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Syuhada dan DJ Hani. Sebelum terlupa nak ucap terima kasih jemput dalam konti ini pada petang ini. InsyaAllah saya sedaya upaya untuk berkongsikan amalan terbaik apa yang telah kita lakukan dan juga sedikit pengalaman yang ada lah dalam dunia digital terutama di perpustakaan. Saya nak memulakan pertamanya sebelum kita sentuh tentang maksud transformasi terhadap perpustakaan. Tentunya secara ringkas kita sama-sama fahami apa fungsi perpustakaan di mata kita yang mengurus dan juga di mata masyarakat yang menerima limpahan tersebut. Kalau secara asasnya tentulah perpustakaan ini sebagai penyebar ilmu kan. Jadi kalau kita melihat sejarah beribu-ribu tahun dahulu, fungsi sebuah perpustakaan itu adalah dia bermula dengan sifatnya konvensional. Saya fikir DJ melalui pengalaman yang sama. Betul. Apa beza 20 tahun dulu dengan hari ini kan. Jadi kalau itulah yang kita sifatkan bahawa perpustakaan sebagai penyebar ilmu yang bermula dengan konvensionalnya, maka dia bergerak ke arah otomasi. Second keyword yang saya guna. Kalau saya ambil amalan terbaik di perpustakaan di YTM, pada tahun 1994 kita bermula, tahun 1972 bangunan dibangunkan, dirasmikan, walaupun di YTM bermula tahun 1956. Jadi perkembangan itu yang saya ingin datangkan sebagai naratifnya yang dikatakan transformasi itu. Maka 1994 seingat saya kita bermula dengan suatu kehangatan untuk move on. Maka kita panggil pada ketika itu otomasi, proses pengotomasian. Kemudian perkataan digital datang kemudian. Kemudian sampailah hari ini kita sebut, kalau kita dah sampailah
AI. Mhm. Right? Jadi alhamdulillah, saya fikir makna secara keseluruhan untuk transformasi perpustakaan pada zaman hari ini adalah merupakan yang merujuk kepada 3 perkara, 3 komponen. Yang pertamanya dari segi digital koleksinya. Kalau dulu kita refer atau rujuk exam paper, macam mana? Kan Betul. kita pergi ke library, Ya. kita cari kat rak, kemudian kita duduk bersandar, Betul. kemudian kita keluarkan pen, kemudian kita salin. Itu je lah kehebatan kita. Saya merasai perkara tersebut melalui pengalaman tersebut. Kemudian satu lagi komponen adalah yang kita boleh lihat aspek transformasi ini adalah digital services. Perkhidmatannya lagu mana? Contoh, kalau dulunya, kalau kita amalkan lagi hari ini, pustakaan konvensionalnya, maka kita akan ibaratnya ayatnya macam memaksa ayatnya. Community ataupun pengguna you all untuk datang ke perpustakaan. Sedangkan kita nak sebut tentang digital. Digital is about anywhere, anytime and anyone. Jadi dari segi digital services itu adalah satu contoh yang saya fikir saya boleh bawa secara mudah kita faham. Dan hari ini kita sebut tentang chatbot. Kita tak sebut tentang, jangan sebut ChatGPT lah. Kita bercakap tentang, even saya potong terus di UiTM sebab tak sabar nak sebut ada satu inisiatif kami ni sehingga kami gelar dia sebagai Ayla. Assistant Artificial Intelligence Library Assistant. Ayla. Kalau saya kata staff saya ada 500 orang, tiba-tiba saya kena sebut 501. Rupanya satu tu AI punya body. Jadi saya minta Ayla ni lah, Ayla umpama manusia ni, bekerjalah sama macam kita bekerja manual dan sebagainya. Itu digital service. Dan yang ketiga adalah komponen yang perlu saya fikir antara tunjangnya dalam aspek transformasi is about digital process. Of course, mana-mana kefungsian itu, dia memang mendatangkan berapa proses yang kita lalui hari-hari. Even dalam kita masuk ke konti ni pun, of course ada prosesnya. Cuma sama ada kita memang tak perlu hafal, tapi kita sudah faham. Jadi di peringkat perpustakaan ini tentulah more or less ada dalam 300 lebih begitu proses. Dan berapa laju kita transformkan proses tersebut. Saya bagi satu contoh paling mudah. Kalau dulu-dulu nak pinjam buku macam mana? Dalam mindah kata, kau pergilah dekat kaunter tu. Kau jumpalah abang-abang yang kakak-kakak yang dekat kaunter tu kan. Tapi hari ni kita panggil self-check. Kalau adalah yang ada dalam emang perpustakaan dalam Malaysia. Tapi kalau di peringkat kita dalam proses move forward yang AI punya zaman ni, kita nak pada satu masa nanti kalau buku yang ada di rak dia pinjam melalui handphone. Dia ada satu dulu counter, kemudian ada library dia sediakan self-checknya, kemudian move on lagi. Pakai handphone. So tak perlu nak pergi counter, tak perlu menghadap self-check. Maksudnya begitu. Tapi kalaulah mana-mana perpustakaan dia sudah mencapai satu tahap betul-betul semuanya bersifat e-book, lagi senang. Sebab di perpustakaan hari ini pun kalau DJ ni dengan DJ Syuhada nak pinjam sekarang perpustakaan UiTM pun diizinkan. Just register. Even saya ingat PNM pun dia dah buat pun lama melalui projek ini Pustaka. Setakat novel-novel yang kita nak baca tu, you masuk je login Pustaka tu, dia dah subscribe dah. Kalau tengoklah genre yang apa yang kita nak. Cuma kita ni datang as a academic punya perpustakaan dan melibatkan 9,000 lebih bahan-bahan rujukan universitinya. Yang itu tentunya ada kekangan dan sebagainya yang kita belajar dulu.
Contoh saya ambil master, saya ada 12 subjek. Buku dia macam mana? Jadi of course itu adalah beberapa dalam senario akademik ni yang mana yang boleh diibukan. Yes, kita akan move on Yep. ke arah tersebut. Jadi saya fikir itu ringkas. Ya, untuk awalnya berkaitan dengan apa dimaksudkan dengan transformasi perpustakaan dalam dunia digital. Yep. Jadi kita dah menyebut tadi tentang Ayla, kemudian daripada counter abang-abang kakak-kakak pustakawan kita, kemudian adanya self-check dan juga mengenai telefon bimbit. Apa pula jenis teknologi yang digunakan dalam transformasi perpustakaan di era digital ini? Pertama, saya kutip daripada guru-guru saya punya pandangan. Saya harus beri kredit pada guru-guru saya yang sama ada yang mengajar dan juga berterusan hari ini berbincang tentang perkembangan tersebut. Beliau menyatakan bahawa dalam fasa kita nak menggunakan teknologi itu, dia yang tadi saya sebut start conventional, kemudian dia pergi ke automation library, kemudian dia pergi ke digital library, kemudian dia pergi kepada integrated library. The last one dipanggil cloud library. Jadi kalau kita nak duduk di mana kita punya fasa tu, maka dia akan mencerminkan apa teknologi yang kita nak. Okey. Kalau kita pilih kita jalan cloud library, maka ini jawapan dia. Jenis teknologi adalah you tak pandai, you kena reskilling. You kena buatlah apa-apa yang patut dalam nanti 3 komponen saya sebut tadi. Process, services, collection. Kalau mampu, memang kena mampu pun. Ketiga-tiga tu. Kalau kita pilih jenama AI, teknologi cloud library, maka itu yang kena plankan baik-baik dan sebagainya. Of course, di Pustakaan UiTM kita ada pelan AI sehingga 2030. Ada 13 kluster. Jadi saya sebut struktur dia, pegang berapa proses utama yang ada. Kalau di Pustakaan UiTM ada 300 lebih main proses. Itu belum sak lagi. Jadi itu semua diteknologikan kalau nak ke AI. Betul. Maksudnya begitu. Kalau katalah tak mampu, belum sampai tahap, bukan tak mampu tapi belum sampai tahap, kita pergi yang ke integrated library. So ini alhamdulillah antara yang saya kongsikan juga, yang kita share, yang cuba kita ubah ekosistem tersebut adalah kebersamaan antara universiti awam untuk integrate our thesis. Kalau tidak, kita working in silo. Betul. Zaman gini awak semua memang belajar tu. Kalau UiTM sajalah, kalau UI lah. Tapi hari ini insya-Allah kita akan pastikan integrated tu berlaku dengan baik. In one stop center, in one stop search. Kan memudahkan pengguna dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan begitu juga hari ini kita kata memasyarakatkan universiti. Ini yang kita sedang cuba buatkan dengan pelbagai genre teknologi ini. Tapi kalau saya turun bawah sikit, kalau kita baru tahap automate, ini kadang orang tak boleh beza automation tu dengan digital. Kalau automate, buat kat Google Drive pun consider automate juga. Dia belum sampai tahap digital dan sebagainya. Jadi dari segi jenis-jenis teknologi ini, saya fikir memang mana pun tahap yang kita nak capai, dia sangat-sangat memerlukan satu adalah yang paling penting adalah skill set. Saya fikir skill set. Kemudian of course lah kena invest. Saya nak kongsi ada satu, kalau kita tanya you nak guna ChatGPT, orang tahu tak ChatGPT ada yang kena bayar. Betul. Yang Ayla yang saya sebut tadi tu cost, ada cost. Ada kursus. Ada cost, ada harganya. Ada harga. Sebenarnya ada Money-nya. kursus dari Ayla tu. Ada duitnya. Ah. Sebab kita
nakkan Tapi itu memang Ayla ni hanya di UiTM saja setakat ni Setakat yang ni. Okey. apa nama ni, yang saya ketahui lah. Mhm. Mungkin rakan-rakan UA atau konsultan lain dia pun Mhm. sudah ni. Sebab kita dari segi perkembangan teknologi ini ataupun transformasi di perpustakaan ni, di UiTM lah especially, tahun 2025 ni yang kita bergerak ke arah new apps, new framework, Mhm. new development. Sebab dia panggil sistem tu permata. Apa maksud permata? Permata adalah Pustakaan Revolusi Maklumat Berteknologi AI. Mhm. Ini 16 hari bulan, ini 17 bulan 10. Maka tak genap sangat lah bulan 10. Mhm. Mana 9 bulan 17 hari Okey. umurnya. Mhm. Jadi sebelum tu kita berevolusi. Kita punya transformasi tu dari segi teknologi berevolusi. Mhm. Maksud dia begitu. Cuma hari ni alhamdulillah diberi kesempatan untuk memaklumkan. Mhm. Jadi dari sudut teknologi itu agak biasa dengan 9 bulan 17 hari. Okey. Baik dari segi collectionnya, baik dari segi servicesnya. Mhm. Dan yang saya sangat beri perhatian tentang proses. Proses very important untuk melambangkan perkembangan kita, kan. Oh ya, servis pun penting. Sebab kelebihan itu our user yang dapat ni. Mhm. Kena pula tentulah ada cabarannya. Mungkin cabaran tu kupasannya lain. Ya, Mungkin okey. Allah alam. Baik. Tapi bila merujuk kepada AI tadi dan Ayla yang digunakan di UiTM, bagaimana mungkin dari segi kecerdasan buatan ni yang boleh digunakan untuk kita baiki dari segi sistem pengurusan, sistem koleksi perpustakaan itu sendiri, Tuan Haji? Kalau saya refer plan AI yang dibangunkan, yang kami fokuslah, ada 13 perkara yang saya petik. Salah satu adalah tentang, saya nak sebut tentang pengkatalogan. Walaupun dia bahasa itu bahasa librarianship dunia kepustakawanan kami, tapi itulah bermulanya maklumat itu disubturkan sebelum dia disebar luas oleh pengguna. Aspek dari segi pengkatalogan ni, saya nak melihat kepada impaknya adalah, of course, dia mempercepatkan proses kerja. Mhm. Maknanya jangan kita laluk dengan proses yang lama. Yang lama. Kalau yang lama tu mengambil masa 1 hari, that's why kita bersyukur. Mhm. Teknologi ini membantu awak buat seminit. Memang itu kenyataannya. Jadi kadang-kadang saya nak ambil sedikit kepuasan ni untuk kita menganggap teknologi itu menghambat kita. Tak berapa setuju saya di situ. Dia adalah assistant kita. Ya. Sangat jelas. Dia adalah assistant. Dan why you takut? Why you rasa macam dia akan menggantikan you? No. Melengkapkan kita. Jadi saya hanya cuba bawa beberapa contoh. Kalau dulu kau buat katalog sejam, dengan AI dia hanya buat seminit. Malah Sangat jelas di 30 situ. saat pun boleh dapat dah. Kalau dulu dengan kita secara konvensionalnya, you pergi ke kaunter, yalah, kalau nak ikut masa, katalah seminit daripada tingkat 2 nak turun bawah kaunter, kemudian nak menghadap kita chop lah apa semua, you perlukan kos operasi, nak kena ada apa nama tu, slip tu. Lepas tu pengguna pula, kalau diingat bila dia kena hantar, jarang kalau diingat. Kalau tak dihantarnya reminder. Dengan AI, sesudah subuh, sebelum subuh pun boleh hantar dekat dia. Hello, dah due, sila hantar. Walaupun dia boleh bayar denda 20 sen je. Kan? Tapi kalau tak dijaga, denda tu boleh jadi beratus. Gitu. Tapi dengan AI, ini salah satu yang servis yang saya bagi contoh adalah, dia akan membantu untuk mengingatkan awak. Kemudian tu belum ada satu lagi ayat, dia panggil satu conceptual dalam services ini, yang memang kita sedang sangat-sangat beri perhatian, is about personalization. Jadi kalau tanya saya, services apa yang kita nak, saya akan jawab, saya sedang mengalami satu
perubahan yang ingin kita lihat bersama tentang personalization punya kaedah dengan karakter pengguna pada hari ini. Ya. It depend masing-masing punya kehendak kan ya. Preferensi masing-masing. Privacy dia. Ada orang tak nak berkawan, tak nak Ya. bercampur. Tapi yang saya nak sebut personalization is very important dan bukan senang untuk laksana dengan baik. Okey. Kalau kita dah melalui perkara tersebut dan tentunya hari ini kita mempunyai sedikit pengalaman itu dan dia tentu merubah keadaan perjalanan services kita. Tentu ada naratif juga memberikan bahawa kalau terlalu teknologi sangat dan sebagainya, maka sedikit kesan yang berlaku pada perpustakaan adalah dilihat bahawa orang tak perlu datang ke perpustakaan. Jadi saya fikir itu biasa. Ya. Itu adalah kesan kepada limpahan teknologi yang dan ada. juga apa konsep yang kita sebut. Betul? Okey. Ya, seperti itu. Baik. Jadi apakah peranan AI dalam perkembangan masa depan perpustakaan dalam mengadaptasi kepada teknologi baru seperti reality maya VR atau reality tambahan AR ini? Pertamanya salah satu dalam AI punya komponen yang DJ sebut tu salah satulah VR, AR, big data dan sebagainya kan. Cuma saya nak respon saya kalau dalam perancangan kami AR dan VR ni dia mesti diasingkan dalam pelan pembangunan kita. You nak mula dengan apa AI ni? Kalau tanya kami sebagai perpustakaan akademik, kalau tanya saya lah, saya tersangatlah memberi penekanan terhadap yang big data sebelum sampai ke AR dan VR. Because you nak develop AR dan VR, you need the data. You need the fakta. Because itu AR dan VR adalah merubah suatu tarikan. Contoh dikata immersif. Kalau dulu kita kata macam mana kita promote kita punya buku New Arrival. Macam mana? Kita scan, kemudian kita tapik je lah dekat post Facebook tu. Lepas tu kat Facebook tu dia tak bergerak. Cuba pakai AR dengan VR yang tadi kita sebut. Sudah begitu. Jadi saya fikir untuk kalau tanya saya, yes dia memang ada dalam plan pembangunan transformasi tersebut, tapi dia agak sebab dia agak costly benda tu. Bukan nak beli alat dia tu, nak tu pun at the end ialah yang kita nak hari ni, sebab dalam keadaan perubahan dunia teknologi hari ini, our user dia memang prefer duduk kat konti macam ni. Tak boleh tolak benda tu. Tapi kita punya services very efficient. Yang tu tak didendangkan. Jadi then you nak buat AR dan VR. Even dia costly benda tu. Benda tu bukan boleh terbang macam drone datang ke sini. Kan, that's why ini saya nak kongsikan di sudut justifikasi dia. Tapi saya tak remehkan, tapi saya fikir dia memang sangat-sangat perlu, sebab kalau di perpustakaan akademik yang saya urus, kita ada satu lagi hala tuju yang dipanggil library community engagement. Library community engagement dia fokus on our ni anak-anak dan adik-adik kita ni di peringkat sekolah untuk rapat, because dia punya perbezaan sangat ketara. Dari segi infra, dari segi teknologi, dari segi dia punya kefahaman objektif dan sebagainya. Jadi kita minta sebagai persediaan awal kita rapat dengan komuniti supaya dialah yang akan mendatangkan sesuatu yang agak memberi satu tarikan. Saya tetap nak kata kecintaan ilmu itu. Ya, itu sudah Saya pasti. Balik pada asas kita. Perpustakaan ditubuhkan bak kata Syed Hussein Alatas, nuklear.
nuklear tau. Hmm. Nuklear ni atom. Mhm. Sampai hari ni saya macam, ya Allah, Mhm. Ya. dahsyat Mm-mm. peranan yang kita jaga ni. Ya. Dia menggambarkan Mhm. bahawa apa yang ada dalam koleksi perpustakaan itu Pastinya. perlu dinuklearkan. Betul. Kalau saya ambil lagi satu, Yang Amat Berhormat PM sebut, Mhm. dan dia berikan cabaran itu pada kami pada 16 Jun yang lalu. Saya ingat di Mhm. PWTC. Mhm. Kalau cek posting kami kat Mhm. Facebook, Mhm. Ya. mesti saya akan main naratif tu. Mhm. Dia panggil Vibrant Center of Learning. Okey. Baik. Jadi saya patah balik yang tadi VR dan AR, dia Mhm. sangat perlu Baik. supaya dia menyokong kepada kehendak Vibrant Center of Learning. Itu sudah Betul, pasti betul. Okey. kerana pastinya kita melihat kepada perpustakaan ini bukan lagi sekadar gedung buku fizikal, tetapi sebenarnya telah berkembang menjadi sebuah hub digital yang menghubungkan ilmu, teknologi juga masyarakat. Tapi yang paling penting jugalah perpustakaan digital ini bukan sekadar kemudahan, tapi sebenarnya adalah kunci Betul. kepada kemajuan ilmu dalam dunia tanpa sempadan ini. Ya, dan yang paling penting adalah peningkatan kepada amalan membaca itu sendiri yang menggalakkan tabiat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia melalui penggunaan platform digital yang lebih mudah diakses dan adaptasi terhadap perubahan yang ada pada waktu ini. Perpustakaan yang mengubah cara menyampaikan maklumat yang memerlukan pemikiran baru dan kemahiran baru untuk terus relevan. Okey, baik, kita sekian ucapkan saja eksplorasi AI. Terima kasih. terima kasih tetamu kita teknologis Haji Azizi bin Haji Jantan yang merupakan Ketua Pustakawan Universiti Teknologi Mara UiTM bersama dengan kita pada waktu ini berkongsi berkaitan dengan transformasi perpustakaan dalam dunia digital, dan kita akan bawakan minggu depan untuk eksplorasi AI terus bersama dengan kami di Siaran Bernama Radio untuk anda. Eksplorasi AI